Jom kenali Vivik. Okey, bagi korang kenal tak ni, apa dia? Ini adalah Vivik. Okey, keluaran produk keluaran Shaklee. Kalau ikut tu orang cakap ni adalah tonik lah. Tonik. Okey. Kalau orang yang ada masalah, contoh kan, masalah apa? Okey, siapa yang ada masalah bagi warga emas ke, bagi lelaki ke, perempuan ke, remaja ke. Okey, masalah macam dia tak boleh nak overclaim. Cina sebenarnya Vivik ni apa kandungan dia? Kenapa dipanggil dia adalah tonik? Sebab dia boleh lindungi DNA daripada rosak. Kita ada sel kan dalam badan kita. So DNA, maksudnya sel-sel kecil tu dia bentuk ada DNA. So dia nak lindung DNA daripada rosak. Okey, kalau ikutlah tujuan asal dia tu, sebab tu dia kenali sebagai tonik. Okey. Lepas tu yang kedua, dia halang pertumbuhan sel abnormal. Okey, yang ketiga, dia sokong replikasi DNA yang untuk fungsi sel sihat. Yang keempat, dikurangkan radang dan kuatkan imun. Yang kelima, dia naikkan tahap antioksidan dalam tubuh, dalam badan kita lah. Okey. Jadi kalau korang cari benda, produk ataupun apa saja makanan kat rumah kan, contoh makan nasi ke, makan ayam ke, dia ada manfaat dia kan. Macam ayam ada protein kan, kan. Lepas tu kita kena dalam tubuh kita nak bagi sihat, kita nak bagi bertenaga kan. Dia mesti kita kena cari vitamin-vitamin yang masuk dalam badan kita. Jadi ni adalah makanan kesihatan lah untuk membantu tubuh kita. Jadi kat sini dia kata itulah dilindungi DNA kita. Lepas tu dia lindung pertumbuhan sel-sel abnormal. Jadi dikurangkan radang, tingkatkan imun, naikkan tahap antioksidan dalam badan kita. Selain tu juga dia bagi tenaga. Dia sokong kesihatan minda. Lepas tu naikkan tadi sistem badan kan, bantu kawal gula dalam darah, sokong kesihatan sendi, lagi kawal bantu berat badan. Sebab bila makan ni dia jadi kenyang tau. Sebab tu dia kata bantu kurangkan berat badan. Bukannya dia ada sebab dia lah kan. Lepas tu dia bantu kesihatan untuk jantung, sokong kesihatan mata, lagi melambatkan proses penuaan. Sebab dia dah lindung DNA kita kan. Jadi kat situ dia halang pertumbuhan sel abnormal. Jadi kat situ dah siapa yang perasan lah, siapa yang amalkan benda ni memang kata-katanya nampak awet muda. Awet muda. Kat dia perasan lah, kat dia akui sebab kat dia amalkan juga. Sebab sebelum ni kat dia tak bertenaga, kat dia macam kulit pun kering ni, dia lembab. So dia buatkan kita jadi cantik lah. Kalau perempuan dia suka lah cantik-cantik kan. Kak dia pun antaranya jugalah. Cuma untuk kita nak nak lebih-lebih tu tak nak lah. Kita nak natural kan. So ni dia bagi kulit kita cantik lah. Maksudnya sihat pada Kak Dila kan. Okey, apa kandungan yang ada dekat dia ni? Okey, kat sini dia ada 4 lah. 4. Satu adalah anggur muscadine. Anggur kan, kita tengok pelbagai jenis anggur kan, Christmas pun anggur kan. Tapi yang anggur ni, yang perasan tak, dia kulit tebal, dia besar bola golf. So dia ada antioksidan yang tinggi. Lepas tu dia ada asid allergic yang tinggi juga. Yang kedua, dia ada Albury Eropa. Okey, yang ni dia adalah antivirus dan juga anti radang. Yang ketiga, dia ada anggur ungu. So dia tinggi oksidan dan juga digabung dengan lutein, menyebabkan dia ada ciri antioksidan yang tinggi lah. Yang keempat, dia ada quinone Jepun. Yang ni lah yang dia kata ciri utama peripheral atau utama untuk resveratrol. So kalau ikutkan, tubuh kita ni perlukan antioksidan yang tinggi. So yang ni dekat dia ni memang berbaloi lah. Siapa yang amal tu akan rasa kebesaran dia. Okay.
Okey, apa kebaikan orang kata Filipina ni, polyphenol ni? Dia adalah satu tu, dia cakap bahan semula jadi yang boleh ditemui hanya dalam buah-buahan, beri ataupun sayur. Lepas tu pengambilan yang pada jangka yang masa yang panjang kan, dia tawarkan perlindungan terhadap perkembangan apa ni, apa tu, untuk masalah, dia jaga masalah kesihatan lah. So siapa yang amalkan sentiasa, memang dia macam dia tak ada masalah kesihatan. Yang ketiga, dia memang kekalkan tenaga. Yang keempat, hidup kekalkan, dia kekal remaja. Maksudnya sebab dia kan dia dah repair kita punya DNA kan. So bila dia repair, memang orang kata-kata yang amal tu dia nampak muda lah. Kan. Kita kan bila sel manusia dia ada mitokondria. So dia bagi tenaga dekat mitokondria tu. So menyebabkan itulah kekal, dia repair balik DNA. Okey, lepas tu yang keempat, hidup penuh bertenaga lah. Okay, tadi manfaat, lepas tu kandungan, lepas tu apa kebaikan Filipina, saya dah ceritakan juga kat sini. Okey, apa kelebihan yang dikatakan kat sini, dia cakap lah, dia adalah 10 kali berkuasa bila digabung keempat-empat bahan tu berbanding resveratrol tunggal yang asin-asin satu-satu. Lepas tu dia ada 3 pattern dah, kajian klinikal dia diakui pun. Dia dah 10 tahun, melebihi 10 tahun di pasaran. Lepas tu dia adalah hasil daripada 4 bahan utama. Ni bentuk cecair no. So kalau dia kena simpan dalam peti ais lah. Tapi kalau perasan kat dia bubuh dalam tempat beku pun, benda ni tak beku. So dia bentuk cecair juga. So betapa tingginya antioksidan dia lah. Okay, dia memang pure. Kalau kita perasan, kalau kita letak benda-benda yang pure yang tak isi air, dia tak keras kan, dia tak jadi ais kan. Tapi yang ni dia stay dalam keadaan liquid walaupun letak dalam peti sejuk yang beku tu. Okey, apa lagi? Yang tu je yang Kak Di nak sampaikan. Jadi Kak Di memang amalkan ni. Okey, so siapa yang amalkan, berbaloi lah pada Kak Di. Melabur sikit, umpama kita beli nasi lah kan, kita sekali kita makan waktu tengah hari, dia berapa. So harga dia macam tu. Harga dia tu lepas tu khasiat kita dapat kat tubuh kita kan. Kalau kita makan tengah hari, berapa harga dia. Tapi rasa makan tengah hari lagi mahal kot. Untuk sekali makan kita ambil, bila kita beli satu botol ni, kita rasa macam tinggi. Tapi bila kita buat dia untuk tempoh 1 bulan, kegunaan dia untuk tempoh 1 bulan lah. Tapi kalau yang ada masalah yang lagi serius, dia kenalah ambil dalam 1 hari 2 kali kan. Tapi biasanya 1 kali pun dah boleh rasa dia punya manfaat.